Okey, untuk hari ni kita akan sambung untuk model mata. Kita nak dapatkan bentuk mata. So ini hari tu kita dah siap sampai ke bahu. So sekarang hari ni kita akan proceed untuk macam mana kita nak model mata dahulu. Untuk asas mata pada muka. Okey, so kita tekan satu. So kemudian kita akan nampak sini adalah bahagian tengah muka. Jadi kita perlu insert satu edge loop. Kita pergi dekat mesh tool, insert edge loop. So kita akan klik satu edge loop kat sini untuk kita sediakan atau khaskan bahagian face untuk pertengahan muka sini untuk batang hidung. Okey. So apabila kita dah dapat bahagian sini, kita kena pastikan bahawa sini adalah bahagian garisan, sini adalah bahagian garisan edge loop ni adalah garisan untuk tengah muka, bahagi dua muka juga, dan sini adalah pembahagi dua muka sebelah kiri. So ini kanan lah. So saya hanya buat sebelah muka. Nanti kita akan delete bahagian face sebelah sini dan kita akan duplicate. Okay, so kita dah dapat insert edge loop satu. Kemudian kita pergi kepada face bahagian sini, kita extrude. So kita extrude, kita klik sini, dan kita scale dia kecil. Kemudian kita boleh scale dia ke bawah macam tu sikit. Ok, itu untuk bahagian. Kita akan sediakan teruslah bahagian rongga mata, kawasan mata, di mana kalau kita rujuk gambar topologi sedia ada, model yang sedia ada. Ok, ini adalah bahagian mata yang perlu kita sediakan satu edge loop, kemudian edge loop yang seterusnya, dan kemudian edge loop untuk bahagian bukaan anak mata nanti. Ok, so kita dah insert satu untuk bahagian rongga mata pertama. Kemudian kita insert bukan insert, kita extrude sekali lagi. Kita scale begitu. Kemudian kita boleh scale dia kecil, dan kita boleh scale kecil lagi macam tu. Biasanya kawasan mata tu nampak besar, tapi sebenarnya untuk bahagian anak mata kecil saja. Ok, so kalau kita tekan 3 smooth, kita dah dapat bentuk macam tu, lingkaran begitu. So kita boleh betulkan vertex dekat sebahagian sini, ataupun kita turunkan vertex di bahagian sini untuk kita dapatkan bentuk oval lah, bujur. So select edge yang sini, vertex di sini, edge vertex. So kita scale kan kecil macam tu. So macam tu kita dah dapat kawasan rongga mata. Kita boleh select face ni dahulu untuk kita extrude sekali lagi ke dalam. Kalau kita nak itu pusing begitu, kita boleh tekan move tool, kita boleh terus extrude ke dalam macam tu. Okay, bila kita tekan 3, okay, kita dah dapat dah kawasan rongga mata, kawasan untuk anak mata. So kalau kita nak, kita boleh juga delete face yang ni begitu, kita boleh delete. So kita akan nampak dapat bentuk mata begitu. So basically kita dah ada macam tu. So kita boleh insert sikit lagi, satu lagi edge loop. Masa kita extrude tadi pun kita boleh insert dah. Kita dah boleh extrude sekali lagi, tapi saya tak extrude tadi. So jadi saya insert edge loop satu. Kemudian saya boleh scale besar sikit macam tu, ataupun kecilkan lagi untuk saya dapatkan itu. Nanti kita nak buat kelopak mata, tapi saya nak tolakkan ke dalam. So kemudian yang ni pun sama, untuk kita nampakkan rongga mata kita ke dalam. Sebenarnya mata kita kan ke dalam. So kita kalau tengok daripada tepi, dia sepatutnya masuk ke dalam begitu. So kita extrude ke dalam, tolak edge loop, insert edge loop tu, tolakkan ke dalam. So kita tekan 3, kita dah dapat bentuk mata begitu. Ok, so apa sekarang ni kita perlu buat adalah untuk kita duplicate lah, sebab kita baru buat sebelah kiri. So kita akan buat sebelah kanan, mata sebelah kanan. So daripada front view, tekan 1. So kita select the whole faces sebelah kanan dan tekan delete. Kemudian kita pergi object mode, kita select begitu object tersebut, kita pergi pada edit, kita pergi kepada duplicate special.
So kita tengok, boleh tengok dekat sini instant, make sure geometry type di instant, kemudian kita pastikan sini scale negatif pada paksi X, negatif 1 translate. Okay, so kita kata apply. So bila apply, kita dah ada dua bahagian muka, kiri dan kanan. So bila kita tekan 3, so akan ikut lah. Okay, jadi kalau kita pergi perspective view, kita masih boleh edit lagi bentuk mata ni. Tu kalau saya rasa saya tak berapa puas hati dengan bentuk mata bahagian sini, so saya akan tolak ke sini sikit. Kita tolak sini sikit. So macam tu. Sama juga vertex sebelah sini. Sama juga begitu, so kita akan tolak. Kita boleh tolakkan vertex tu ke dalam macam tu. Okey. So untuk kita bezakan dia dengan bahagian tepi batang hidung, so kita akan tolak macam tu sikit. Betul. So kalau kita rasa ke depan sangat, kita boleh tu. Ini adalah garisan tepi batang hidung lah nanti. Ini rongga untuk mata, tapi kita akan make sure ada perbezaan lah dengan edge untuk bahagian batang hidung. So kalau kita tekan smooth, sepatutnya kita dah ada mata yang begitu. Tekan 3, kita akan ada bentuk mata yang begitu. Okay. So kalau ikutkan mata daripada pandangan tepi, dia akan macam ni. Dia ada bentuk V macam tu, bukaan dia. Jadi kalau betul, kita perlu tarik vertex bahagian tepi sini. Bahagian tepi sini ni yang 3 dengan termasuk yang belah dalam. Kita select macam tu. Kita tekan 4 untuk kita tengok. Kita tekan 1, kita akan tarik ke belakang perlahan-lahan. So make sure kita tarik vertex yang betul. Tolakkan dia ke belakang macam tu. Okay, so tekan 3 balik, tekan 5, tekan smooth. So kita dah nampak dah. So kita tolak yang belah dalam sahaja, tapi belah luar ni masih tak tolak lagi. Jadi kita kena keep select vertex yang ni pula, dan kita tolak. So mata sepatutnya memang bentuk V daripada pandangan tepi. Kalau kita perhatikan topologi, anatomi, model-model yang telah sedia ada, reference kita, rujukan kita akan nampak sebenarnya bentuk mata begitu. So ni masih kurang lagi, mungkin kita perlu tambah lagi, insert lagi edge loop lepas ni untuk kita pastikan mata kita terbentuk dengan cantik. Ni saya tarik untuk buka sikit. Okey, so kalau ikutkan kita dah dapat, tapi kalau kita nak cantik, refine sikit betul-betul bentuk kelopak rongga mata depan, kita boleh insert edge loop je. So kalau kita nak pastikan modeling topologi untuk bentuk mata ni dah betul, dia biasanya kita ada lingkaran ni, lingkaran rongga mata yang pertama ni, dan apabila kita insert je edge loop, dia boleh masuk. So berapa banyak edge loop kita boleh insert begitu. So memang kita perlu insert lebih banyak edge loop nanti untuk kita buat facial expression, pergerakan pada anak mata lah, kelopak mata terbuka dan tertutup, pergerakan mata, keliling mata dan kening lah. Okay, so saya undo balik edge loop yang saya dah buat. Saya cuma nak letak satu saja edge loop pada bahagian tepi sini, untuk saya katakan dia adalah bahagian kelopak mata lah, untuk nampak sharp bahagian bukaan anak mata. So saya tekan 3, saya akan dapat begitu. Okay, saya dah dapat dah lingkaran mata macam tu. So untuk sebelah dalam mata pun saya boleh buat. Saya boleh letak satu, jauhkan sikit. Kemudian yang bahagian yang ini saya double klik pada edge loop tu, saya scale, tekan scale, saya scalekan dia besar sikit, kemudian saya tolakkan dia ke belakang macam tu. So saya tekan 3 lagi, saya nak scale dia besar sikit. Sama juga edge loop yang akhir sekali. Sebenarnya tak perlu banyak edge loop, sebab kita akan tutup juga rongga ni nanti untuk dengan anak mata. Tapi untuk bahagian depan ni kita kena betul-betul define untuk jadikan dia kelopak mata. So secara umumnya kita dah dapat lah bentuk anak mata begitu. So kalau kita nak definekan mata kita cantik, kalau betul-betul kita tengoklah anatomi mata sebenarnya macam mana. Kita boleh kaji anatomi mata. So bahagian bawah ni saya rasa perlu turunkan sedikit, perlu ke tepi sedikit. Okay, sepatutnya dia straight. So yang ni, so saya tolak ke situ. Saya rasa begitulah, kurang begitu. So kita akan nanti kita akan detailkan lagi untuk buka mata. So tekan 3, so kita dah dapat dah begitu. Okay. So itu untuk basic shape untuk mata. Kalau kita tengok kembali topologi tadi, kita dah ada lah. Ini untuk sini, tapi saya dah detailkan tadi bahagian sini.
Kemudian kita ada yang pertama ini, yang ini akan satu lagi lingkaran kat sini, dia dah akan naik ke dahi dan ke batang hidung. Nanti kita akan tengok macam mana. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau tekan 1 kita akan dapat begitu. So nanti kita tengok balik lingkaran pertama dan ni lingkaran yang naik ke atas tepi batang hidung. Okey, ini pembahagi untuk tengah mata. Ini untuk tengah mata ni. So basically kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk bahagian bukaan mata. So untuk itu saja untuk kali ini. Nanti kita akan sambung untuk kita extrude hidung dan seterusnya bibir dan bahagian-bahagian lain. So tekan 3 kita akan dapat begitu untuk mata. Okey, sekian, itu saja.